Okay, Assalamualaikum. Saya rasa saya student baru kot dalam kelas ni. Nama saya Alia. Okay, officially student baru untuk kelas KA lah. Okay, so untuk hari ni KA masak apa tadi? Ada dah tengok dah sebenarnya. Okay, untuk hari ini bertarikh 1 Mac 2026. 1 Mac 2026. Khairul Amin masak. Jeng jeng jeng. KA hari ni masak. Jangan risau, tekanan itu tak akan berkurang sebab hari ni kita nak buat apple fritters. Sangatlah senang. Okay, dah tanya mama nak buat apple fritters ni, tapi mama kata tak nak makan ni. So mama kata buat ni. Saya sebagai anak yang tak nak menderhaka, dia cikgu tu ada level dia, tapi tak nak derhaka kan, sebab duit pun mama sponsor kan. So kita akan buat menu hari pertama dia. Menu hari pertama yang mana satu? Yang mana satu dah kan? What's up guys, 30 hari 30 resepi tahun ke-9 dah pun bermula. So jom kita start. So untuk resepi sahur yang pertama hari ni kita nak buat ayam sos plum. Yang ni sangatlah senang. Ayam sos plum. Macam biasa, nak buat menu Khairul Amin tak sah tanpa pergi kedai. Jangan risau, hari ni kita hanya membazir RM38.27. RM35.37. Campurkan dengan black pepper. Saya ada ke black pepper? Ingatkan black pepper yang sos tu. Sos tu ada, tapi bila tengok video tu tadi baru perasan dia pakai yang tu. Saya ada, kamu tak ada. Okay, kita kena nampak. Relax je, sebab kita masak bukan untuk berbuka. Ini namanya moreh. Sebab kalau masak waktu berbuka dengan resepi Khairul Amin memang terkejar-kejar. Sebab apa? Banyak benda kena beli. So kita buat lepas maghrib baru keluar beli barang. Santai-santai je. Dia kena perap Ya ke? Lepas apa lagi dah sos tiram dah. Yang ni korang gaul yang bakar pada suhu 200 Celsius selama 20 minit dalam air 200 Celsius 20 minit itu saja. Kenapa dia buat warna merah? Saya buat jadi warna hitam-hitam. Saya tak ada haka. Dia buat jadi merah. Saya buat jadi macam hitam-hitam. Agak lain. Saya nak buat video ni pendek, ringkas dan padat je. Tapi suhu 200 minit 20. Korang tak nampak. Korang takkan nampak air fryer sebab air fryer tu terletak dekat rak. Lepas tu rak tu pula kat sini ada periuk, kat situ ada sos, kat situ ada sekebuk. You cannot see that. Okay? Membasuh sebab kalau tak basuh nanti mama merepek. Sementara menunggu itu kita fryer lah. Jadi kita perlukan 6 lada besar, 8 Sekejap. Disebabkan KA kata 6 jadi sebagai warga Gen Z yang tak nak membazir, beli 6 lada besar, 8 cili padi, 1 bawang merah dengan 14 bawang. Okey, ini bahan-bahan untuk kita tumis. Tapi belum basuh, belum chop-chop. Plus tu kan, benda chop-chop macam KA punya tu, mama kata mama dah beli tapi hilang disimpan. Itulah mak-mak, hilang disimpan. Banyak sangat beli. Ini beli tak pakai. Itu beli tak pakai. Ini beli tak pakai. Hilang disimpan. Bukan angle lah. Bosan dengan kau duduk sini tadi kan. Okey, daripada angle sini semua orang akan nampak macam wah, rajinnya dia. Okey korang. Okey, kita sebenarnya dah basuh semua bahan-bahan nak tumis tu, tapi belum dicop lagi. Sebelum tu
Sebelum tu disclaimer lah, saya bukan siapa-siapa. Saya bukanlah Khairul Amin yang memang pandai masak. Saya bukanlah Imran Bat yang memang ada sijil memasak gitu-gitu. Tak. Saya hanyalah seorang wanita yang teringin nak makan baru masuk dapur. Gitu. Kalau macam sikit-sikit tu pergi belilah. Ya, betul lah tu. Lepas tu ni nak kena belajar-belajar masak sikit. Sebab apa? Sebab kita nak kahwin, Wak. Kita 2026 kita nak apa? Kita nak menggatal. Dah lah. Tak ada. Mati mama tengok video je. Sikit lagi. Tak boleh. Yelah, hidup ni bukannya selamanya kita happy. Kita mestilah ada masa kita down, kita sedih, kita rasa macam kita useless. Tiba Ayah, cepat potong. Pahal aku potong macam kuih donat lah benda kuih tu. Okay, so sekarang kita dah nak mula memasak. Belum. Kalau nak tahu minyak tu dah panas ke belum, buat macam ni. Ambil air. Bagi minyak tu habis bunyi. Sampai dia habis bunyi, maksudnya dah panas. Slowkan sikit api. Lepas tu masak. Cantiknya. Oh my god, cantiknya. Dia nama ni je ada kat kedai. Sos tiram. Kicap manis tu kicap lemak manis ke? Terlebih. Tapi tak apa, saya yakin. Satu sudut sos ikan tu ni ke sos ikan? Mana nak pehel? Yang ni ke? Dah kan? Jadi. Tiba jadi. Allah. Kamu tahu tak kenapa tak ada kedai yang dia jual sikit-sikit ni? Serai ni nak beli 2 batang je, tapi dia bagi seikat yang sampai 6-7 batang. Lepas tu ni, apa daun limau. KA minta 2 ke 3 helai je. Ni nak berapa banyak ni? Cili padi tu dia tak potong, dia letak je 4. Dia ada beza tak? Lagi besar lagi bau ke? Macam tak ada bau ke? Tengok ni. Ada rupa kan? Nampak ada rupa kan? Hampir A+. Sabar, sekejap lagi A+. Lepas tu, macam mana nak tahu dia dah masak? Mama pergi kedai. Mama keluar. Saya nak tanya siapa ni? Memang aku memandai-mandai. Dapur ini Ana yang punya. Tapi ayam dia macam tak sama pun macam buat KA tunjuk. KA buat lawa. Apa kalau buat tak lawa? KA buat ayam dia jadi warna merah. Kalau buat jadi warna hitam. Dia guna sos tiram. Betul dia jadi warna merah? Betul Pencahayaan. Kita semua ditipu.
So, dah jadi kita punya... Apa nama resepi ni? Ayam plum. Ayam sos plum. Sedap. Yang ni, yang besar-besar ni sebab kita tak ada chop-chop. Semua salah mama. So, kita akan ambil sedikit untuk dirasakan. Kita akan makan. Dia rasa pedas-pedas, masam. Masam pedas. Okay, that's all for today guys. Kita tengok esok kita teringin nak makan apa pula. Bye-bye.